Hai semua, dalam dapur rasa hari ni Kak Iki nak masak satu menu best iaitu kerabu perut pucuk paku. Segar, wangi, penuh rasa. Sedapnya. Jom kita masak. Mula-mula untuk buat rencah utamanya, anda perlu satukan cili padi, lengkuas, serai, udang kering, belacan dan juga santan. Santan tu nak guna santan segar boleh, santan kotak pun boleh. Kisar semua bahan guna blender hingga halus. Celur pula pucuk paku hingga lembut. Kemudian angkat dan toskan. Tak perlu celur lama sangat supaya warnanya kekal hijau dan nampak segar. Pucuk paku tu potong je pendek-pendek setebal 1 inci. Tak payah panjang sangat. Nanti sedap nak makan. Seterusnya, celur pula perut lembu hingga empuk. Angkat, toskan dan hiris nipis-nipis. Yang Kak Iki guna ni perut lembu frozen yang dah siap rebus. Jadi hanya perlu rebus sekejap je. Bila dah siap prepare semua, ni masanya untuk kita menggaul. Dalam satu mangkuk besar, masukkan hirisan bawang merah, kerisik dan bahan yang kita kisar tadi. Gaul-gaul hingga sebati dan pastikan semua bahan rencah tidak bergumpal. Gaul dengan tangan lagi senang. Guna sudu ni leceh sikit. Memang semerbak bau kerabu ni. Tak sabar nak makan. Rasakan dengan garam dan gula dengan secukupnya. Gaul hingga rata supaya rasanya seimbang. Hati-hati letak rasa kerana dalam rencah tadi kita dah letak belacan. Sekarang perahkan jus limau nipis. Kerabu ni kena ada rasa masam. Barulah sedap. Kalau tak cukup, boleh tambah ikut selera. Kalau nak guna lemon pun boleh. Gaul-gaul lagi hingga rata. Masukkan hirisan bunga kantan dan juga pucuk paku yang kita dah celur tadi. Gaul dengan cermat supaya pucuk paku tu tak hancur. Masa ni anda boleh rasa. Kalau tak cukup masin, boleh tambah perasa ikut selera. Akhir sekali, masukkan hirisan perut lembu. Gaul-gaul lagi hingga semua bahan bersalut dengan sempurna. Selain pucuk paku, boleh juga tambah hirisan daun selon, tauge, kacang panjang, kacang botol dan macam-macam lagi. Dah siap. Kerabu pucuk paku dah sedia untuk dinikmati. Pedas, masam, lemak, masin memang cukup rasa. Nak tengok Kak Iki masak secara live? Jom interaksi kami di TikTok Majalah Rasa pada setiap hari Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Ingat makan, ingat rasa. Jangan lupa tonton ya.